Meniti senja biasan mentari, merkah setitis menjelang kabut. Bacalah baca setiap hari, takkan habis ilmu dituntut. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya, Aubrey Anson Anak Johnson, merupakan pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Serian. Para hadirin sekalian, buku yang akan saya resensi pada hari ini ialah buku yang berjudul Perempuan Tua di Bangunan Sato. Buku ini merupakan buku karya Jais Saho. Di dalam buku ini, ia mengandungi 98 halaman bercetak dan 13 buah bab di dalam. Daripada buku ini, kita boleh mempelajari tentang pentingnya tanggungjawab sebagai seorang anak. Buku ini mengisahkan tentang seorang perempuan tua di bangunan Sato yang telah dijumpai oleh seorang pemuda yang bernama Khairuddin. Oleh kerana pertemuan itu, Khairuddin telah sedar tentang betapa pentingnya tanggungjawab sebagai anak yang menjaga ibu bapa mereka apabila usia ibu bapa mereka semakin lanjut. Para hadirin sekalian, pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh semua orang kerana pengajarannya dapat menyedarkan orang ramai tentang tanggungjawab sebagai seorang insan yang digelar sebagai seorang anak adalah sangat penting. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang paling penting dan bermakna dalam hidup kita. Kerana mereka telah banyak berkorban untuk mendidik dan membesarkan kita. Pada satu hari nanti, sudah tentu mereka ingin melihat anak mereka berjaya di masa depan supaya pengorbanan yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Daripada buku ini, kita dapat sedar mengapa ibu bapa penting dalam kehidupan kita. Ia adalah kerana tanpa kewujudan mereka, berkemungkinan besar kita tidak akan wujud di alam fana ini. Membesarkan dan mendidik anak bukanlah perkara yang mudah, kerana untuk mendidik anak yang cerdik, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik. Seperti bagaimana acuan, begitulah kuehnya. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, berbakti dan hargailah jasa ibu bapa ketika masih berkesempatan. Kerana pada satu saat nanti, mereka tidak akan bersama kita lagi. Apabila kita sudah berjaya, janganlah seperti kacang lupakan kulit. Balaslah jasa ibu bapa kita walaupun tidak pernah mereka minta. Kasih sayang mereka tiada ternilai dengan wang ringgit. Hadirin sekalian, saya menggalakkan semua orang mengamalkan amalan membaca agar kita tidak seperti katak di bawah tempurung. Pohon pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah anak anda, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.